Sebab kenapa hampa kena beli motor Vario 125 guys? Untuk sebab yang pertama, dari segi enjin, dia menggunakan enjin ESP, iaitu Enhanced Smart Power. Untuk penggunaan ataupun kita kata power akan lebih jimat, lebih stable. Jadi untuk penggunaan minyak tu akan lebih rendah. Lebih-lebih lagi, waktu sekarang ni kalau hampa nak tahu, minyak tengah naik tinggi. Sebab yang kedua, dari segi design, hampa tengoklah ni, lebih sporty, lebih agresif. Warna tak ada yang cakap banyak, ada banyak-banyak warna. Sesuai untuk lelaki, perempuan, tengah-tengah. Sebab yang ketiga, features yang mereka bagi ni macam-macam. Satu, ada charging port. Dua, ada keyless. Siapa pergi pakai kunci lah ni? Semua pakai remote. Ada idle stop and start. Yang ini kalau korang stop motor akan mati. Kalau apa pusing minyak, dia akan naik jalan balik. Sama macam Mavic hampa. Dari segi brake, lupa nak beritahu kat hampa. Brake dia pakai kombi brake. Walaupun motor ni tak ada ABS, tapi kombi brake ni dia combine. So kalau hampa brake depan, belakang pun akan terasa. Macam apa cubit kaki kiri, kaki kanan yang terasa. So guys, yang paling penting, motor ni ready stock. So kalau hampa berminat macam biasa, boleh PM saya semua. Nanti saya akan isi satu persatu. Apa lagi tunggu? Minyak naik ni, tinggi. Motor lah. Ngam.